kita start tengok. Bismillah. Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuatir Little Channel guys. So hari ni abang nak buat keluar BMW S1000 double abang untuk warm up enjin ataupun untuk panaskan enjin. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak paparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers pemula guys. So hari ni abang pakai jaket BMW daripada Puma. So daripada Puma nampak memang agak nice sebab dah lama tak pakai jaket ni. So hari ni abang pakai jaket. Tadi cuaca memang sangat mendung guys, sampai nampak macam nak hujan. Bila check weather pun pukul 3 petang hujan. Sekarang ni dah pukul 2.54 petang, tapi cuaca kembali panas. So alhamdulillah abang nak keluar motor untuk panaskan motor guys. So hari ni selain pada abang cakap untuk panaskan enjin, abang juga baru pasang, kalau korang tengok dekat short video abang pasang balik skrin ataupun meter protector untuk motosikal abang. So untuk pengetahuan korang, motosikal abang ni segan lah kalau abang nak cakap fully loaded, tapi almost fully loaded. Sebab ada beberapa part saja lagi yang abang tak masukkan. Overall kalau tengok memang nampak dah macam totally fully loaded. Dari belakang sampai ke depan memang penuh dengan aksesori ataupun jajan-jajan yang kita boleh cakap the best of the best punya jajan yang ada dekat market lah. Ok, so jom abang nak share dekat korang dia punya meter protector yang abang pasang balik. Actually sebenarnya meter protector ni bukan daripada brand-brand yang ada nama lah, sebab yang ni abang beli CNC aluminium. So dia juga ada plastik guys, tapi abang dapatkan yang ni yang CNC aluminium. Material dia memang sangat solid dan clean dah. Cara pemotongan CNC dia memang kemas, dan harga dia pun taklah orang cakap mahal. Kalau nak compare dengan Bonamici punya meter protector, of course korang kena belanja hampir RM2,000. Ok, so jom berbalik kepada meter protector tadi. Abang juga ada setup abang punya quick shifter daripada IRC. So untuk IRC component ni actually dia punya origin country lah daripada Itali. So IRC component ni dia buat quick shifter untuk, sebenarnya mostly untuk perlumbaan lah, sebab kita boleh setting. So kita boleh tekan dekat sini button-button dia. So abaikan abang bubuh yang ni, takut jatuh lah guys, walaupun dah ada tape kan, tapi takut jatuh. Dia boleh, kita boleh potong dia punya api. Maksud dia berapa millisecond yang kita nak buat, berapa RPM yang kita nak set. Dekat situ kita punya boleh shoot dengan kita punya riding style. So macam kita bawa ni, kita selalu middle RPM atau high RPM, ataupun kita nak api dia cut dalam berapa millisecond, nak cepat ke nak lambat sikit ke, dia ada delay sikit ke, tengok macam mana riding korang. So kalau yang untuk aggressive riding, of course dia nak satu quick shifter yang dapat bagi less dia punya millisecond untuk cut api. So IRC sejak abang pakai lah, abang boleh cakap is the one of the best quick shifter yang ada dekat market. Selain daripada Rapid, daripada HM, daripada apa orang cakap lagi, ada few lah brand yang ada nama. Tapi untuk IRC component, walaupun dia tak berapa famous dekat Asia, tapi di Europe memang sangat famous. Bagi abang, memang abang puas hati lah pakai IRC component. Ok, lagi satu abang nak share dekat korang. Baru ni abang pergi servis dah BMW abang untuk kali ketiga. Dan untuk servis kali ni abang dapat promotion juga. Dan abang ambil waktu promotion. So memang sangat murah guys. So kalau korang nak tahu berapa harga dia,
baru RM398. Untuk sebuah motosikal 1000cc, untuk buat servis harga tak sampai 1000. So korang bayangkan tengok, kalau korang nak pakai motor ni agak-agak sesak tak? So bagi abang kena pandai memilih dan kena survey waktu promo dan sebagainya, korang akan dapat jimat memang sangat banyak lah. Okey, selain pada tu, waktu dia buat checking juga, dia cakap bateri motosikal abang, bateri health dia dah tinggal 80%. So bagi abang okey lah, dah pakai motor ni almost 3 tahun, kalau tak silap abang 3 tahun. So bateri masih original, tak tukar bateri lagi. So dia kata bateri abang, bateri health dah 80%. Untuk brake pad belakang ada 70% lagi. Dan untuk brake pad depan guys, surprisingly, walaupun abang jarang pakai, dah tinggal 40%. Memang braking dia, kita rasa macam kita tekan biasa-biasa kan. Memang dia punya cengkaman daripada 3 drive punya rotor, shoot dengan kaliper GP4RX, titanium piston. Dia memang wear and tear dia sangat kuat lah guys. Wear and tear dia memang kuat lah. So tinggal 40%. So abang dah survey dah beberapa brake pad. So untuk berserah lebih kurang dalam 1000 lebih. Kalau nak yang jimat Brembo yang abang pakai sekarang ni punya brake pad original apa dia punya harga dalam 500 lebih. Tapi braking dia agak tak berapa agresif bagi pendapat abang lah. Tapi kalau nak lebih agresif, tak payah tunggu panas, terus cengkam, dia orang recommend abang pakai Versrah punya brake pad. So Versrah pun dia ada beberapa kategori brake pad yang sesuai dengan GP4RX punya kaliper. Okay, for the end more, apa lagi abang nak share dekat korang? Brake belakang of course lah jarang pakai, so kuranglah makan ya kan. Sebab biasanya kebiasaannya memang kita akan lebih gunakan brake depan daripada brake belakang. Okey, dan lagi satu yang abang nak share dekat korang adalah seat motosikal abang ni. So far selepas abang dah buat penukaran lah daripada Alcantara punya material kepada fake leather lah. Yang ni bukan leather lah, fake leather ni abang rasa. Okey, tapi masih abang kekalkan Louis Moto punya base dekat sini. Sebab abang tak nak buang. So kawasan sini semua kalau korang tengok masih original Louis Moto, cuma di bahagian atas ni abang tukar yang baru. Okey, selain daripada tu of course lah abang punya triple climb, one of the best juga triple climb yang ada di dunia sekarang ni guys, daripada ITMA Special Part. Okey, ITMA Official Special Part. So untuk pengetahuan korang, kalau korang nampak agak wide sikit lah abang punya triple climb dengan handlebar ni, sebab handlebar yang abang pilih ni dia punya length ataupun dia punya panjang ni lebih kurang 2 atau 3 inci lebih panjang daripada original. Kenapa abang pilih lebih panjang? Sebab yang pertama, bila kita pakai yang lebih panjang, dia punya handling akan lebih stable, lebih wide, lebih stable. So untuk korang nak top speed ataupun nak main corner, memang abang advise untuk guna sedikit lebih panjang daripada original punya handlebar. Dan handlebar, kalau kita cakap pasal handlebar racing ni, dia clip on dan nampak tak tube dia kat sini ya. So in case jadi apa-apa pun, kita cepat boleh tukar tube, masuk saya tube baru, good to go. So tak perlu nak buka fork dan sebagainya. So untuk ITMA, dia punya material CNC dia, abang no doubt memang no complain, memang puas hati. Look macam MotoGP punya triple climb, memang abang suka sangat. Dan yang paling penting, dia still kekalkan sebagai road use. Korang boleh masuk ke ignition key korang balik kat sini, and then korang boleh kunci tengkuk dan sebagainya, jadi tak ada masalah. Dan yang paling menarik sekali, abang masih kekalkan performance clutch dan juga brake daripada M Performance, which is daripada Gerlis. Memang nice dia punya material, CNC dia memang cantik, dan menggunakan apa ni orang cakap, brake adjuster untuk abang punya brake. So bila abang pusing kat sini, korang boleh tengok brake abang pun bergerak kat sebelah sana
So kalau in case kalau kita macam dah panas dan sebagainya, brake tu eloklah kita pakai. Okey, sekarang ni bila abang cakap, korang dah tak dengar dah bunyi-bunyi kicauan gagak dekat atas pokok tu. Sebab pokok tu abang dah potong rapat. Blacky, amboi, boleh dia lalu kat situ anjing tu tadi. Blacky, nampak lepak bawah kereta abang tu. Okey, so abang dah iklan sekejap guys. So abang dah potong, so tak ada bunyi burung gagak kat situ. So far okey lah. So halaman abang pun memang nampak sangat-sangat clean. So abang nak settle sikit nanti je dekat bahagian bawah rumah abang tu. Okey guys, abang rasa selain daripada tu yang abang nak share kat korang sikit, nak update lah, bukan nak share lah, nak update sikit kat korang tentang exhaust Akrapovic Evolution line abang ni. Selepas 3 tahun abang pakai, memang this is the one of the best exhaust system yang memang sangat suitable dengan BMW S ataupun M1000RR. Dan exhaust ni untuk pengetahuan korang, dia bukan spek yang mana korang tengok dekat WSBK. Spek yang dekat WSBK tu dia memang nampak exactly sama, tetapi dia punya inlet, outlet dan sebagainya memang customize, dia lebih besar daripada exhaust yang kau tengok sekarang ni. Tapi untuk road bike kita cakap, memang ini adalah yang paling ngam, paling suitable, paling selesa, bunyi yang paling ngam, paling sedap dan paling best bagi abang. Selain daripada best yang abang cakapkan tadi, abang juga dah operate exhaust ni kepada bunyi yang lebih sedap. Bass dia nyaring lagi. Waktu kita tarik, waktu hujung tu, kita akan dengar satu sound yang macam mana nak cakap, susahlah abang nak gambarkan macam mana keadaan bunyi dia guys. Tapi sekarang ni abang nak dapatkan satu stiker Akrapovic. Nampak tu guys, stiker dia dah, abang pun tak pastilah, mungkin sebab abang pakai ubat cuci ke dan sebagainya, dia keluar sikit. So yang ni agak mahal juga guys, abang dah check dah dalam 70 ke 80 ringgit stiker ni. Stiker ni sebab dia heat resistant, dia tahan panas. Of course lah, mesti harga dia juga agak mahal. Okey, satu lagi, kalau korang tengok dekat bawah tu, ada satu stiker VSPR yang abang letakkan di motosikal abang. Untuk produk VSPR ni pun taklah terlalu cokia sangat orang cakap kan. Not bad jugalah abang dapatkan satu dia punya balancer. Balancer dia ni weight, balancer dia memang agak berat. So balance lah dengan abang punya ni, apa ni, brake guard ni kan, apa brake guard ke? Okey, yang ni brake protector, brake protector kan. So guard protector ke whatever lah. Yang ni daripada Gerlis juga abang pakai. Jadi harga dia pun boleh tahan lah abang. Mahal gila harga dia. Okey, so far yang tu lah abang nak update dekat korang sikit. Maybe korang yang dah lama tak tengok kan, ataupun tak dapat update daripada motosikal abang. So yang ni sedikit update yang abang nak share dekat korang sebelum abang nak gerak ke kafe. Slow-slow lah, sambil-sambil panas enjin. So korang nak tengok tak berapa mileage, jom abang share dekat korang. Macam biasa guys, setiap kali abang kalau nak ride kan, abang update dekat korang. Ok, so sekarang dah 16,138 km. Minyak pun dah tak ada dah guys. So jom kita start tengok. Bismillah.
guys, Abang rasa abang nak end video dekat sini. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru jumpa channel ni, abang nak minta korang untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. So itulah sedikit update abang. Sampai jumpa lagi di lain video guys. Assalamualaikum. Kuat Channel. Bye guys.